Orang lantik pekerja polis. Orang tu saya lah bagi dia kerja polis, bagi borang dia masuk depo. Cerita betul ni. Bagi kat Johor, suruh Johor tolong buat, bagi masuk. Dia pula balik kerja, dia tak tanya dulu. Macam kes Adib tu. Tanya dia, kenapa OneDrive tu window masuk TV? Saya dah tanya dah, tu nak buat apa ni? Bagi kerja polis dah jadi kani, duduk lelok kan, nak naik pangkat kot, nak kerja detektif pula. Duduk kerja kani lah, duduk kerja lelok, budak lagi kau tu. Baru masuk kerja polis kan, duduk kerja, jangan campur-campur lagi urusan detektif orang. Kat lain, banyak lagi tu, kat TV tu kau jangan main-main. Bukannya orang biasa-biasa tu semua unit-unit tu. Kau pergi ubah pula TV. Tekan tu, tekan ni. Aku pun tak mengaku diri aku dalam pasukan polis ataupun askar ke SPRM. Engkau boleh cakap aku polis. Tak try tengok polis tepak muka kau lagi. Terguling tu dulu kau jagat je. Tengah panas jadi terpengsan, ternak perut, jatuh apa semua. Orang kesian bagi nama kat polis, suruh kerja polis. 2 minggu je dah dapat. Kalau nak ikutkan, kerja apa sekarang ni? Kau fikir tengok. Kalau nak ikutkan, kerja pun tak ada. Lepas tu, balik rumah orang cakap, jangan tekan TV. Jangan tekan remote ke, nanti sangkut telefon ke. Kau fikir balik, kau datang daripada mana? Fikir, aku datang daripada okey, dia kata daripada situ. Lepas tu tak mau malu nak mengaku. Pupu kau kerja polis kat Sungai Petani tu pun tak tolong kau masukkan kerja polis. Dia tu kerja polis, tapi sebab apa tak boleh? Sebab dia tak ada pangkat. Jawatan dia cuma rendah. Jadi nak buh nama pun orang atas tak apa ni. SPM pun biasa je, nak masuk segan kot. Dia tak tolong. Tapi aku tolong. Aku tolong bagi kau nama, bagi kau masuk pakai DSP. So DSP tolong masukkan nama kau ke Satria sana, kat Johor. Lepas tu dah buat dapat jadi macam tu pula perangai. Bila tak tahu perangai dia baik, bukan tak baik, bagus. Dia tu bagus, tak dah cakap kasar, tapi dia tak tanya sumber. Nak buat ni untuk apa? Nak pasang window ni, OneDrive. Nak buat window, nak buat untuk apa? Lagi lekat lagi maps ke apa, ganggu orang punya geografik nak tengok bandar apa, Santiago, apa berlaku Santiago punya dekat sini, Padang mana. Kita nak tengok kau pula pandai-pandai ubah. Lepas tu dia cakap siapa? Dah agak dah. Siapa suruh kau? Syamel kan? Dia kata tak, Wahida. Dah agak dah. Orang tu dah juga, orang diarahkan oleh siapa? Semua tempat lah, balai polis ke apa, semua nak tulis. Kau tengok sekali tanya pegawai kau, pegawai kata kripto Cina lah, apa pelabur. Lepas tu nak jawab macam mana? Dia nak cari apa? Nak tengok apa? Forensik.